Hello guys, Bro Kiribon di sini. Jadi ya seperti yang korang tahu, korang tekan video ini sebab korang nak tengok aku main game robot-robot kan. Jadi ya, daripada game robot-robot ni dia level 1 sampailah ke level 4, ianya adalah semakin lama semakin susah. Jadi ya, daripada aku banyak nyonyet-nyonyet, korang boleh duduk dan tenang-tenang and enjoy the video man. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Breaky Reborn. Dan kali ini kita akan main game yang bertajuk Corebound. Jadi ini macam game robot-robot. Jadi siapa yang minat robot, ya mesti korang suka game ni. Jadi kita tekan play. Oh, dia macam pile of junk, macam sampah. Oh, press arrow button. Okay, to jump, hold button longer to jump higher. Okay, oh gitu. Okay guys, jadi dekat sini sepatutnya ada tutorial pertama. Jadi ya rasanya aku skip je lah. Kita main semakin susah game dia. Oh, yang tu yang sprint tu boleh tembak satu arah je. Okay, thanks man. Slow bodoh dia jalan, macam ketam. Yang kotak tu pula tak boleh nak naik. Dia tak boleh nak lompat sebab dia kotak. Oh betul lah, ini tak nak tembak. Dia tak boleh nak tembak, dia tak boleh nak lompat satu blok. Hell nah, what the fuck was that? Dia tembak pertama dia tu. Oh, warna biru. Hey yo, what the heck was that? Ah shit. Oh, ini yang tu boleh lompat. Ah shit. Kita ada sniper. Oh, kita boleh elak macam tu. Ah. Okay. Kerana kita lemah, kita kena grip dulu. Okay, dekat sini pula kita dapat bahawasanya dekat sini ada pula tutorial 2.0. Aku tak tahu pula kenapa boleh ada 2.0, tapi ya, tutorial 2.0. Okay, kita speed run je sampai ke sana. Aku kat sini kata aku nak speed run kan, tapi ya aku skip je ke part yang mana aku mati tadi. Okay, yang ni sektor 2 kan. Sektor 2 ni yang tadi kita mati tu. Ni ke? Oh, ya betul ni. Oh, hampir. Okay, mantap jiwa. Okay, kita dah lepas sektor 2 guys. Sektor 3. Oi. Terkejut aku. What the heck was that? Besar gila.
Hell nah ada yang kedua. Hell nah ada yang kedua. Anjing nyawa aku tinggal separuh. Aku nak dekat kan ni. Oh ini dia tembak searah saja. Ouch, 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 ouch. Oh wow, 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 wow. Kami mati. Nasib baik ini set terakhir. Oh, Alhamdulillah nasib baik ini end. Oh dapat kotak. Let's go. Situ exit. Oh hell nah iklan. Does your lip Okay, tadi ada iklan. I don't know man. Okay, kita dapat create. Bukan box, create. Okay. Okay. Oh, whenever you reach the exit. Okay. Setiap kali kita dah dekat-dekat dengan exit, dia akan dapat. And kembali lagi dengan aku. Dekat sini pula ada tutorial yang ketiga. I don't know man. Kenapa sangat game ni ada banyak sangat tutorial. Sampai aku pun tak boleh nak ingat. Oh, dan lagi satu lagi. Sekarang kita dah boleh fuse part-part robot kita. Dan boleh jadikan robot kita ni lebih macho lah. Jadi lebih tahan lama lah daripada aku one tap je daripada makhluk-makhluk yang ada kat dalam dungeon tu. Okay, tu dia dah unlock. Yeah. Next area man. Let's go. Mesti dekat area ni makhluk dia lagi kuat kan. Sebab yang tadi tu level 1, yang ni level 2. Dan aku pun dah jadi makhluk level 2. Let's go. Aku dah jadi robot level 2. Aku bukan lagi sampah. What the heck? What just happened man? Aku macam one tap je cok. Dia baru je keluar. Lepas tu meletup dah. What? Kasihlah aku tengok dulu rupa dia awak. Ya udah man. Aku baru je jumpa makhluk baru. Lepas tu dia terus tembak mati. Hell nah. Dia memang bagus. Tapi aku tak nampak musuh dia benda apa. Kita tidak mengenali musuh awak. Kita kena kenal musuh baru kita boleh kenal siapa yang lawan. Siapa yang kita lawan. Oh yang ni ada 4 meter. Oh ada aku. Kenapa ni? Dia macam ada area yang biru-biru ni. Kenapa ni? Kalau aku duduk dalam. Okay mati dulu. Tak apa. Orang nak tengok benda apa jadi kalau aku duduk dalam. Yang tu macam bubble. Ni. Aku baru nak tengok macam ni dia buat. Takkanlah yang ni lagi lemah daripada yang tadi. Oh okey, yang tu dia macam cangkuk orang. Mungkin dia gigit masuk dalam mulut dia. Mungkin ya betul dia gigit masuk dalam mulut dia. Ya betul. Kali ni. Oh ada yang cara cooldown. Oh peti. Oh wow. Yang ni benda apa pula? Buat apa bercahaya sangat ni? Adakah ini upgrade yang seterusnya? Rasanya. Double jump tu macam mana? Double jump. Oh gitu. Oh wow. Okey, yang ni peti kalau kita duduk dekat sangat dengan dia. Jadi kita kena tembak dulu jauh. Oh, peti lagi. Nanti kita pakai ya. Man, kau tak boleh guna peti kau. Tu. What the dia muncul daripada mana coy? Yo, chills. Okey, tadi mati lah. Yelah, ada 2 senjata macam gila aku.
Oh wow. Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Oh wow. Ini berapa? Mungkin balloon tu kan, kalau aku rasa balloon dia ada macam bahaya dia kot. Yang balloon tu. Rasa je lah. Lagi aku nak mati dah. Malah aku nak pergi buat teka-teki. What the heck? Nah. What the heck was that? Okay, dia start. Nasib baik. Kenapa sudah jadi besar sangat? Pada muka. Oh wow, banyak yang putih-putih. Hell no. Oh, tapi kita dapat juga yang mana banyak yang baru. Okay. Jadi dia tunjukkan drop dan juga nyawa dan damage bagi makhluk tu. Maksudnya ini yang kita dapat jumpa. Oh, semua dah. Yang ni besar ni. 2K. 2K biar betul di 1K. Jadi lepas aku dah terkejut macam beruk masuk bandar. Kejap, betul ke peribahasa tu? I don't know man. Okay, yang penting lepas aku dah terkejut tu, aku pun terus upgrade aku punya robot-robot tu supaya boleh lepasi lah level ni. Oh my god. Cantiknya aku. Warna biru cerah. Okay, bahagian ni ada disebabkan aku takut video panjang dan ya aku nak jelaskan je lah yang mana aku skip sebab aku takut video panjang. Tu je. Tak ada benda lain pun. Tu je. Okay, jadi kat sini lah kan yang kita mati tadi kan. Okay, let's go. Kita tengok. Kita boleh lawan tak makhluk besar tu. Sini man. Dekat dengan aku. Okay, mati dah. Tak apa. Tak apa lah, tak ada dekat. Tak tahu orang mati dah. Okay, ada lagi. Man, dekat. Man. Kenapa kau undur? Okay, tak apa, mati dah. Senjata aku lagi OP. Aku ingatkan aku baru nak pergi langgar dia. Tapi senjata aku lagi OP. Sampai makhluk besar tu pun takut. Oi, sini. Tak sangka pula pakai baju macam ni OP. Okay, kita dapat crate yang comel sikit. Let's go. Aku tak sangka pula pakai body tu OP gila. Complete Lost Trap. Boost to Tarnish 2. Okay, jadi aku kena upgrade area tu ke? Boosting an area. Okay, better reward. Okay, jadi oh, ada edit. Okay. Maksudnya dia ada macam mana cakap, another level lah. Maksudnya tempat dia sama tapi dia ada level lain bila kita sampai situ. Okay. Dan maksudnya makhluk sini jadi lagi kuat lah.
Dia macam aku main Minecraft macam dia ada enchant gitu warna. Yo, please stop man. Aku rasa ni boleh speedrun je ni. Sebab menatang ni boleh one shot ni. Aku pun geram juga kan. Betul, ada macam enchant tau. Warna ungu-ungu tu nampak. Dia macam silo-silo warna ungu. Dia macam enchanted. Macam Minecraft. So kat sini tak ada benda-benda baru pun. Jadi you know lah what will happen next lah kan guys. Kan? Korang tahu lah kan benda kejadian. Let's go, tengok. Tengok tu, box dia pun macam enchant tau. Dia macam mana cakap? Macam Minecraft lah. Yang mana macam silau gitu pedang kita. Wow. Let's go, exit. You can now create multiple loadout. Oh, boleh switch between set. Oh, wow. Oh, wow. Okay, jadi sekarang kita dah ada dah loadout. Jadi, you guys know lah kan apa kita perlu buat kan. Kita buat rock baru lah. Let's go. Okay, kita try dulu kita punya set barbar ni. Set barbar ni kita tinggal jalan je. Lepas tu kita jalan, kita hancur ke semua benda yang dekat tengah jalan kita. Senang. Oh, macam motor. Oh. Ayo, mati. Hell nah. Musuh kayak apaan ini? Oh, ini bukan musuh. Lagi kan musuh. Lift rupanya. Lepas tu? Tu je. What the heck? Oh, jadi juga set bar ni. Aku boleh jadi ganas ni. Oh, sini. Kita pelanggar terus ya. What was that? Okay. Yelah, kita boleh nampak tinggi sebab jumping power aku lemah je. What was that? Ayo. Hell no, what was that, man? Gigi raba-raba aku. Okay, aku ingatkan aku nak mati dah tadi. Sebenarnya aku sikit dah tu. Makhluk benda tadi raba-raba aku. Oh, mati dah. Oh, dia sendiri spawnkan makhluk rap. Okay. Barbar tadi memang mati. Jadi kita cuba guna kit biasa. Tak sangka pula musuh boleh duduk kat atas tu. Macam final boss musuh tu. Sia ke bawah. Oh, kita ada pembantu. Biasalah, aku akan skip je terus ke checkpoint yang mana aku mati tadi. Supaya korang tak adalah tengok ulang balik benda yang sama. Macam aku mati, ulang balik daripada satu. Aku mati, ulang balik okay, yang tu abaikan je. Jangan cubit aku. Oh, jangan cubit aku.
Makhluk benda tu dia muncul-muncul lepas tu cubit-cubit orang. What the heck? Can you stop, my man? Let's go. The last chapter yang mana ada makhluk besar. What the? What did just happen? Okay, ada lantai. Aduh makhluk ni. Nah, kau tak boleh raba aku. Nah. Kau fikir aku nak kasih kau raba aku, nah. Aku tahulah body aku ni pure mahal. Okay, kita nampak tu. Tu adalah final boss dia. Yang mana aku sendiri tak tahu. Oh, wah, 2 ekor. Aku tak boleh nak bagi dekat. Makhluk ni memang tak boleh nak bagi dekat. Makhluk tu terlampau bahaya. Aku tak boleh nak bagi dekat. Ayo, raba. Nah. Aku orang nampak si raba tu. Oh, kau bawa aku ke tim kau, Tak apa. Kejap lagi kau mati dah. Yeah. Oh, dekat sini. Okay, lagi dah apa. Baru ingat aku nak jadi macam Mario Bros. Let's go, kita tamat. Why setiap kali? Oh, toxic pula yang 4. Toxic maksudnya dia ada macam quest ni untuk kita kena selesaikan untuk baru boleh pergi ke tempat seterusnya. Disuruh selesaikan ni 2 pure tapi kita tak nak masuk. Tak nak masuk ke boleh? Kalau boleh kita masuk lah. Oh, boleh. Aku tak tahu masa tu benda apa. Oh, korang jumpa lagi dengan aku Aku ingat tak jumpa dah. Oh, sorry tadi yang hancur-hancur tu tak apa, aku dah baiki. Okay, jadi dekat sini aku malas nak edit ke benda apa lah. Aku tak tahu lah benda apa aku buat. Yang penting, aku akan tunjukkan korang yang mana part sektor terakhir, iaitu sektor 4. Yang mana last lah, you know lah kan. Sektor last yang mana payah gila. Sebab, aku terlampau noob. Dan korang tahu lah kan kenapa aku noob. And also, aku akan tunjukkan sekali dengan part-part yang aku mati supaya korang boleh enjoy kesesaran aku. Okay, enjoy je lah video ni. Okay, baik. Kau fikir kau boleh panah aku dia. Anjir, berapa dia lagi keras sok. Okay, tidak mati lah. Oh, keras pun mati juga Let's go. Ouch. Dan selepas aku beberapa kali mati, akhirnya aku dapat juga memperoleh upgrade baru, iaitu upgrade
level 4, iaitu level toxic lah. Korang boleh baca kan, ataupun aku tak tunjuk dalam video, I don't know man. Yang tahunya level toxic level 4. Jadi dekat sini akhirnya aku dapat juga belajar strategi baru untuk lawan musuh-musuh tu, dan aku dapat akhirnya aku dapat juga memperoleh kemenangan. Bangga tak? Bangga tak? Aku mesti bangga, korang je lah. Oh, akhirnya selepas 3 kali mati aku sampai juga ke sini. Wah, sorry guys, tadi aku terlalu diam sebab aku terlalu login kan. Let's go. Oh. Yes. Okay, jadi sekarang yang tinggal untuk kita unlock yang toxic hanyalah ni je. Kumpulkan lagi sikit lagi item dia. Okay, jadi aku dah siap-siapkan ni. Siap dah complete dah, kita unlock. Let's go. Dan aku takut kita masuk play pertama ni mati, jadi aku agak upgrade dulu lah kan. Let's go. Kita dah dapat toxic 4 dan robot baru yang sedap ni. Oh, makhluk baru. Wow. Ambil kau. Okay. Dia akan gigi. Aduh. Au, sakit. Okay, main hempap. Yang tu bulat main datang-datang dekat. Okay. Hop. Oh. Mendapat tu. Sama macam yang level 1 ke? Oh, sama. Okay. Sini kau. Ambil kau, pelanggar. Mati. Mamam tu. Nasib baik yang banyak lagi. Okey, dia lagi. Jangan terdekat. Keluar dia. Ada banyak lagi. Oh. Ambil kau. Kau penyek aku penyek kau balik. Wow. What the heck? Ush, ada lagi. Aku tak sedar kau ada situ Aduh. Ambil kau. Habis nyawa aku tinggal separuh je. Okey, yang ni. Oh, dia terserah ni kalau kita jauh sangat. Ambil kau. Sini lah. Aku lompat. Tak kena. Aku lompat tak kau. Ambil kau. Besarnya gua ni. Bukan ke patutnya sini dah ada habis sektor 1. Oh, baru habis. What? Wow, besarnya, mesti panjang nanti video ni. Oh, tak ada musuh baru ni. Hop, tak kena. Saya dapat lepas yang level 1 tu dengan mudah lah. Oh, sini. Kau kena atas. Ambil kau. Siapa pelanggar tak hancur pula. Okey, tak hancur dah. Oh, laser. Sini. Hop. Tak kena.
Ambil kau. Mati. Hook. Hook. Bola. Ambil kau. Tengok aku slash dengan badan aku. Sebab apa? Sebab aku lagi keras daripada robot-robot tu. Robot macho ni. Okay. Tak kena. Tak kena. Ya, ambil kau. Oh, ramainya untuk. Oh, korang tak benda. Oh, yeah. Aku langgar kau. Oh, oi, atas, aduh. Okay. Aku tengok dia. Oh, okay. Bila masa nak habis sektor 2 ni? Oh, tu dia habis dah. Baru je buka. Akhirnya rasanya boleh tamat ni. Tapi nyawa aku sikit. Tak ada masuk baru. Oh, wow. It was very dangerous. Boom. Ini easy ni. Kata lebih semakin naik level semakin susah. Pertama ni. Oh, easy. Oh. Alah, aku serabut dengan laser. Dapat aku settle kita dulu baru aku settle dengan kau. Kau ada terpindah. Sini mati kau kelanggar. Geram aku. Okay, easy ni kita kena hati-hati sikit sebab aku kena sekali nampak punya mati kan. Oh, wow. Laser tu dia ada pelindung jir. Yo man. Oh, kena. Oh, makan benda tu. Wow, bom. Wow. Bom. Anjing yang banyak. Anjing. Jir. No. Kau main terlempar kan? Mari aku push. Biar aku langgar kau. Sini. Biar aku langgar kau. Sini aku dah takut. Wow. Okay. Sekali lagi. Boom. Yes. Akhirnya habis juga sektor 3. Rasanya kita boleh tamat ni dengan sekali run. Okey, jadi kat sini aku dah nampak ada butiran harapan yang mana kita boleh menang dengan sekali run saja. Tetapi aku bangga terlampau awal. Kalau korang nak tahu kenapa, tengok je lah ni. Jir, sikit je lagi nak menang. Aduh, tapi aku rasa mungkin payah ni sebab nyawa aku pun tipis je tu. Oh, bom. Nah. Aku dapat lawan kau dengan push gun. Okay, sini, mari sini. Oh, ada gigi. Oh, wow, bom. Okay, mantap. Sektor dia selesai. Oh, okay. Come here man. Come. Hey, yo, ada dua dekat. Nah. Oh, akhirnya aku sampai juga tempat tadi. Oi, sini. Gua agak takut walaupun nyawa sikit. Gua agak takut. Oh, hampir. Wait. Saya tukar akhir guys. I predict that. Shit. What the heck was that? Jadi seperti yang korang nampak, aku mati dan aku noob. Dan beban yang mana aku mati, lepas aku ulang balik, aku mati, aku ulang balik. Tapi aku tak menyerah. Akan tetapi ada satu benda je yang ganggu aku. Macam mana api tu boleh ada kat situ?
Jadi aku pun berusaha, usaha, usaha, dan usaha. Dan selepas aku dah beberapa kali berusaha, akhirnya usaha aku membuahkan hasil. Dan pada attempt terakhir yang mana aku dah putus asa, dekat situ jugalah aku dapat menamatkan video untuk kali ini. Dan dengan begitu, aku mempersilakan untuk korang tengok klip terakhir daripada game Corebound. Oh gitu. Okey, shield dah habis, aku kena gerak lah untuk dapatkan balik shield tu. Okey. Oh shit. Sekali je cok. Shield dia boleh tahan sekali, dia tupan je. 2-3 kali lah maksudnya, 2-3 kali bom. Senang cerita makhluk tu kalau ada 2 ekor memang mati aku. Okay, comel. Sikit lagi guys. Dua kali je, 3 kali kita tembakan. Ah, hell no. Hell no, man. Sini. Seko, mari sini. Okey, mati Seko. Okey, mati. Hell, nak 2 ekor terus. Kau bayangkan 2 ekor terus dengan aku. Makhluk besar tu memang gila. OP gila. Okay, ni last guys. Ini menentukan penamat video kita guys. Oh wow, tiga. Stop. Anjing lah alarm. Sudah cerita kat level terakhir ni. Yap, level yang mana dia nak boleh depan. Hampir saja gua meninggoy.
sebab tu lah ada air bawah ni. What the heck was this? Ni ke bos? Aku rasa ni bos ni. Bila kita dah tadi seram dulu. Okay, hancur. Maybe tu bos, maybe not. Akhirnya guys. Ya Allah. Setelah berapa kali attempt? 7 kali? 10 kali? I don't know man. Aku main sampai aku dah hilang kira. Jadi ya. Oh. Let's go. Yeah. Aku dah betul-betul tak terseksa coy. Okay guys, jadi daripada video ni kita boleh belajar lah something, bahawasanya setiap benda yang kita buat tak semestinya adalah sia-sia. Macam contoh macam aku main ni. Aku tahu aku macam noob. Aku banyak kali aku kalah, tapi aku ulang balik. Aku kalah, aku ulang balik. Yang tu adalah orang panggil sistem game. Kita tahu bahawasanya kita akan kalah, tapi kita tetap usaha. Kita tetap buat yang terbaik, dan usaha tu akan terbayar pada suatu hari nanti. Jadi aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka, korang boleh like, subscribe dan comment. And ya, kalau korang nak suruh aku lanjutkan, aku buat je. Aku pun semangat juga nak main game ni, walaupun susah, tapi tak apa, sebab aku memang suka main. Aku suka robot. Okay, tu je. Jumpa next time.